Well, it have bearing in the sense that apa saja berlaku di negeri ini tentu ada dia punya impak dia. Tapi yang kita rasa bersyukur ialah bahawa soal itu telah dan masih lagi ditangani secara bijaksana oleh pihak pasukan keselamatan dan polis kita. Dan ini telah pun dijelaskan dengan nyata oleh Perdana Menteri waktu beliau di sini, dan masih kenyataan dibuat oleh Datuk Hishamuddin dan Ketua Polis Negara. Yang penting ialah kita mahu dia dapat diselesaikan dengan secara yang baik, tidak ada pertumpahan darah, dan semuanya dapat diselesaikan dalam ikut aturan dan peraturan yang itu. Jadi kalau itu dapat kita lakukan, insya-Allah, maka rakyat di negeri Sabah pertamanya akan rasa bahawa keselamatan itu sentiasa terpelihara, dan mereka dapat menyaksikan betapa pimpinan di peringkat negeri dan di pusat telah dapat berusaha menyelesaikan masalah sensitif itu dengan keadaan yang baik. Jadi impaknya adalah baik. Maknanya rakyat tahu kita boleh manage apa sahaja masalah yang timbul dan tidak membawa kesan buruk kepada negeri ataupun negara. Itu yang paling utama kita berikan perhatian.